Gila meroyan adalah satu pengalaman yang cukup membimbangkan ibu bapa kerana ia boleh berlaku secara tiba-tiba. Ditemui bernama News Channel dalam satu temu bual, Siti Aisyah berkata, sindrom kemurungan selepas bersalin boleh berlaku di antara hari ketiga dan kelima selepas bersalin. Justru suami dan ahli keluarga digalakkan berada bersama wanita yang baru bersalin sepanjang 2 minggu pertama untuk membantu mereka melepasi fasa tersebut. Kerana sekiranya gejala itu berterusan, ia boleh membawa kepada sindrom kemurungan selepas bersalin jenis psikotik yang memerlukan rawatan segera. Tapi kalau yang tak amalkan herba bersalin, lepas tu dia berpantang pun cacar merbah. Kemudian dia pula ditambah dengan stres kehidupan. Kat situ dia akan lebih kepada berilusi. Dia stres, dia akan mula mendengar benda bisikan-bisikan. Itu normal lah orang meroyan. Dia akan nampak, saya ada satu customer saya pernah cerita dulu. Dia duduk dekat hujung dinding, dia lunjuk kaki, dia kata kaki dia sampai ke hujung dinding tu lagi. Dia boleh nampak benda tu. Menurut Siti Aisyah, dari sudut perbidanan, ibu yang mengalami meroyan bukan disebabkan oleh tekanan semata-mata, tetapi juga soal kebersihan dalaman mereka. So kalau 2 minggu darah dah kering, something wrong somewhere lah. Maksudnya darah tu tak habis keluar, dia akan terpendam dalam rahim dan masuk ke dalam saliran darah kita dan menjadi toksik. Justru beliau menyarankan ibu perlu melakukan perancangan awal selepas bersalin bagi memastikan proses berpantang berjalan lancar. Dan kita kena tahu ibu lepas bersalin ni pun dia bukan terus sihat. Dengan bengkak susu, dengan luka pembedahan, luka bawah, kadang-kadang luka terbuka balik. So benda tu yang sakit tu lepas tu ditambah orang tak tolong. Itu yang menyebabkan dia mudahlah kena meroyan. Beliau sementara itu menyifatkan walaupun perubatan moden semakin berkembang, amalan tradisi masih perlu diamalkan kerana amalan seperti berurut, bertuam, bertungku, berbekung dan berbarut mungkin dianggap melecehkan bagi sesetengah individu, namun kesan dan hasilnya dapat dilihat dalam jangka masa panjang. Mencegah adalah berpantang. Amalan berpantang bidan lama daripada rawatan, amalan ubat herba, sampailah berehat yang ditetapkan untuk ibu selama 44 hari ni adalah kaedah mencegah meroyan. Tak ada apa pun yang bidan buat ni nak menyusahkan. Bukan untuk kecantikan semata-mata, tapi untuk kesihatan fizikal dan mental ibu. Justru beliau menegaskan amalan berpantang dan gila meroyan bukan sesuatu mitos yang boleh dipandang remeh kerana kesannya berpanjangan jika tidak dilakukan dengan betul.